setiap 2 minggu. Dia tabur. Lepas itu kalau bunga-bunga pasu yang besar kita tabur 3 sudu. Jadi kita tabur je keliling. Jadi walaupun kenakan pokok-pokoknya tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak berkimia. Jadi seperti sayur mani pun sama lah, kita tabur keliling. Jadi kalau katakan pasu kecil ni kita 1 sudu sudah. Jadi yang pasu yang saiz besar sikit kita tabur 2 hingga 3 sudu setiap 2 minggu sekali. Bagi sahabat-sahabat dah pernah guna selepas sebulan, dan kalau katakan bagi sahabat-sahabat yang baru guna, kita cadangkan seminggu sekali kita tabur dengan Bajaj Plus ini. Bagi sahabat-sahabat dah biasa pakai, kita cadangkan 2 minggu sekali kita